Dramatis popular Erma Fatimah tidak dapat menahan sebab apabila melihat persandingan pasangan penyanyi dan pelakon popular Fatah Amin dan Amira Othman yang berlangsung pada malam Ahad. Kata Erma atau nama lengkapnya Fatimah Rahmat Ali, 57, dia bersyukur kerana Allah menghadirkan seorang insan yang dapat memberi cinta dan kebahagiaan buat Fatah sekaligus mendoakan rumah tangga yang dibina kekal hingga ke jannah. Niat hati aku nak buat video sedih. Jok tunang kahwin tapi sesungguhnya aku memang sebab melihat mereka tadi. Terima kasih Allah engkau hantar seorang insan yang dapat memberi cinta sejati buat dia. Pelihara cinta mereka hingga ke jannah dengan asma Ya Rahman Ya Rahimmu katanya. Dalam pada itu, Amira juga sempat menitipkan pesanan buat Amira agar menjaga Fatah sebaik-baiknya. Amira, jaga anak saya tu baik-baik, okey? Mama love both of you, kongsinya. Pada majlis tersebut, Erma Fatimah turut kelihatan hadir bersama ibu serta adik-adiknya iaitu Datin Sri Umi Aida dan Betty Rahmat bagi meraihkan pasangan pengantin baru itu. Kami nak cakap macam tu, happy lah bila ada kami nak cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita bagi yang terbaik lah, kita bagi yang terbaik. Sebab wedding ni adalah kita bagi balik lah kepada keluarga yang datang macam hari ni di KL. Kita menyambut keluarga Amira dari PJP di KL, menyambut keluarga Amira, sahabat handai, meraihkan mereka. Jadi kalau orang happy kan, sampai cakap kita bersyukur, yang penting semua orang happy. Walaupun baru beberapa minggu tapi ramai dah yang mula mendoakan untuk ialah dapat cahaya mata dan sebagainya kan. Korang sendiri ada baca kan. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan sikit? Kita aminkan. Kita aminkan, serahkan pada Allah. Soal jodoh rezeki ni semua kita serahkan pada Allah. Dan sampai masanya ada. Macam sebelum ni lah kita pernah cakap, kita doakan supaya orang dapat hidayah, orang berubah kan, jadi orang yang baik-baik juga kan. Happy lah atas happiness orang lain kan. Kalau saya pun tak pasti yang mana mereka cakap, sebab kami memang to be honest, kalau social media yang itu negatif tu kita pun tak nak tengok lah kan. Kita pun tak tengok. Sebab kita pun rasa itu adalah sesuatu, betul lah, itu pendapat mereka lah kan. Kita nak puas hati semua orang, kita tak mampu kan. Tapi yang penting kita tak berbuat jahat dengan orang, kita tak dengki kat orang, malah kita mendoakan mudah-mudahan yang tak happy tu dia akan happy kan. Jadi Allah pun bagi dia happy, sebab dia happy untuk orang kan. So kita tak berapa bother lah, sebab kita pun nak hidup dengan aman dan damai. Bermakna kamu berdua tidak terjejas langsung pun dengan kata-kata orang itu maksudnya kan. Kita tak baca. Hidup kita bukan busy depressed manusia lah kan. Kita pun ada urusan lain. Kita ingin hidup tenang dan kita tak nak lah benda yang tak perlu, necessary pada saya tidak perlu kita layan lah kan. Betul. Sebab di luar bidang kuasa kita untuk buat orang kita. Yes. Kita buat baik kepada semua.